Pernahkah anda berjaga malam, menghafal fakta dari buku teks semata-mata untuk mendapat grade A dalam peperiksaan esok hari dan kemudian melupakan semuanya seminggu selepas itu? Sistem pendidikan sering menilai kebolehan kita berdasarkan kepantasan kita mengingati nama dan label. Tetapi sains yang sebenar tidak berfungsi berpandukan sistem ini. Inilah Richard Feynman. Beliau menghabiskan hidupnya membedah rahsia alam semesta, kerja yang akhirnya membuahkan anugerah Nobel dalam bidang fizik. Guru terbaik Feynman bukanlah seorang profesor bertaraf dunia. Guru pertamanya ialah bapanya sendiri, Melville, seorang penjual pakaian seragam yang tidak mempunyai ijazah universiti. Melville mengajar anaknya satu corak pemerhatian yang unik sejak Feynman masih kecil. Melville menunjukkan satu jurang yang besar. Mengetahui nama sesuatu perkara tidak bermaksud anda memahaminya. Label hanyalah satu perhentian, bukannya destinasi. Bayangkan satu contoh ujian sains sekolah yang biasa. Terdapat sekeping gambar kereta mainan yang perlu diputar, berserta satu soalan, apakah yang membuatkannya bergerak? Jawapan standard dalam buku teks biasanya hanya memberikan satu istilah, tenaga. Perkataan tunggal ini membuatkan pelajar terus berpuas hati dan berhenti berfikir. Bapa Feynman mempunyai pendekatan berbeza. Dia akan membedah jawapan itu dengan terus menyoal, apa yang memacu mainan itu? Sebentuk spring mechanical di dalamnya yang memusingkan roda. Bagaimana spring itu diputar? Melalui tenaga dari otot manusia. Dari mana otot manusia mendapat kuasanya? Melalui kalori dan zat dari makanan yang kita hadam. Teruskan menyoal. Makanan dan tumbuh-tumbuhan itu membesar melalui proses apa? Kerana ia menyerap cahaya daripada matahari. Kitaran logik ini bersambung. Apabila kita membuang label tenaga, kita tidak lagi menyumbat memori dengan perkataan kosong. Kita dipaksa untuk melihat proses fizikal yang sebenar. Semasa kecil, Feynman pernah ditertawakan oleh seorang rakan di padang permainannya kerana dia tidak tahu menamakan spesies seekor burung yang sedang hinggap di hadapan mereka. Bapanya memberikan perspektif ini. Anda boleh menghafal nama burung itu dalam bahasa Jepun, Itali atau Cina. Selisai menghafal, anda sebenarnya hanya belajar tentang manusia di tempat berbeza dan nama ciptaan mereka. Anda langsung tidak memahami apa-apa tentang burung tersebut. Memahami burung itu bermula dengan pemerhatian alam semula jadi. Mengapa ia mematuk bulunya? Kerana burung itu membuang kepingan kulitnya. Kepingan kulit itu dimakan oleh kutu dan di celah kaki kutu terdapat cecair yang menampung kehidupan hama mikroskopik. Hal yang sama terpakai dalam fizik. Suatu hari, Feynman sedang menarik gerabak mainan berisi bola. Dia perasan bola itu bergolek ke belakang apabila gerabak ditarik dan bergerak ke hadapan apabila ia dihentikan secara mengejut. Sistem peperiksaan akan memaksa pelajar menjawab fenomena ini dengan perkataan inersia. Namun, Melville memberitahu anaknya satu kebenaran yang jujur. Tiada sesiapa di dunia ini yang benar-benar tahu mengapa alam bertindak sedemikian. Belajar secara mendalam memerlukan keinginan untuk melihat lebih jauh daripada label dan keberanian untuk mengakui apabila kita benar-benar buntu tentang cara alam berfungsi. Kita boleh kaitkan label ini dengan tugas jualan Melville. Sebagai pembekal seragam tentera, Melville tahu bahawa pangkat tinggi general hanyalah sepasang pakaian luar. Apabila seragam itu ditanggalkan, individu itu hanyalah manusia biasa yang menguruskan kehidupan harian seperti orang lain. Pemikiran ini dibawa ke makmal rahsia Los Alamos pada tahun 1943. Feynman, yang berusia 24 tahun ketika itu, dikelilingi oleh tokoh gergasi sains seperti Niels Bohr, yang sangat dihormati oleh pengkaji lain. Feynman berani berbahas dan mempertahankan ideologiknya di hadapan mereka. Dia dididik untuk memandang tembus melawati pangkat dan gelaran ilmiah yang besar. Dia berinteraksi dengan manusia, bukan dengan pingat. Tanpa rasa takut terhadap hierarki dan istilah yang merumitkan, ruang minda menjadi bebas untuk mempersoalkan corak pemikiran yang ada. Akhirnya, Feynman sendiri menerima pingat emas anugerah Nobel, label yang dianggap paling besar dalam dunia sains fizikal. Responnya sangat konsisten. Beliau secara pribadi kurang menggemari anugerah tersebut, menolaknya sebagai sekadar hiasan luaran. Seperti yang diajarkan bapanya, pingat itu juga adalah satu bentuk label. Sasaran hidup Feynman bukanlah mengejar sijil. Beliau mendapat kepuasan daripada memerhati, bertanya dan akhirnya berjaya memetakan bagaimana hukum alam semesta ini berfungsi secara realiti. Apabila anda membuka halaman buku teks pada masa akan datang, uji diri anda. Jangan hanya